Yes, memanglah ini bukan iPhone 17 Pro, tapi iPhone 17 Pro pun tak boleh buat apa yang phone ni boleh buat. Buat apa? Tengok video AI yang phone ni generate. Yes, video AI tadi tu di-generate menggunakan AI Image 2 Video 2.0 yang ada dalam Honor 600 Pro. So, apa yang best dengan AI Image 2 Video 2.0 kali ni? Kali ni korang boleh guna beberapa gambar untuk hasilkan satu video. Katalah korang tak ada idea, korang tengok je template yang dah disediakan, function. Jom kita try satu contoh. First kali, korang boleh pilih gambar mana yang korang nak guna. Lepas tu, korang tulis prompt nak video ni jadi macam mana. So, inilah hasil videonya. Jom kita try satu lagi guna template yang dah ada. And then satu lagi, korang boleh buat gambar yang diambil menggunakan smartphone ni jadi video yang macam direkod menggunakan drone. So memang AI Image 2 Video 2.0 kali ni merupakan satu step up kalau nak compare dengan AI Image 2 Video yang lepas yang ada dalam Honor 400 series. Dan sekarang ni aku terus claim yang Honor 600 Pro akan jadi smartphone paling fun untuk guna pada tahun 2026.